Pernah dengar tak pasal veneer gigi? Actually saya rasa tak doubt pun pasal ni sebab veneer adalah satu yang trending buat masa sekarang dekat Malaysia. So this episode saya explain pasal composite veneer. But before that, saya kena explain juga pasal apa tu veneer. Veneer ni adalah satu lapisan gigi yang baru kita lekat ataupun kita ubah bentuk lapisan gigi bahagian depan. Veneer ada dua jenis, biasanya indirect ataupun direct veneer. Direct veneer adalah composite veneer, iaitu yang saya akan explain dalam video ni. Indirect veneer adalah veneer yang kita hantar dekat lab dan lab hantar balik dekat kita. Indirect ni biasanya perlukan 2 visit. First visit, patient datang untuk kita ambil acuan, kita prep dia dan ambil acuan. Second visit baru dapat gigi veneer tu, baru kita akan lekat pada permukaan gigi tersebut. So saya explain pasal composite veneer. Composite veneer ni adalah direct veneer. By direct maksudnya patient datang and kita terus immediately buat dekat gigi tersebut dalam satu visit sahaja. Biasanya ambil masa dalam 1 jam, dah complete, dah siap. Kes biasanya patient nak immediate treatment. Mungkin tak lama lagi ada majlis ataupun dia ada majlis convo, ada majlis kenduri and then dia nak benda tu settle secepat mungkin. So rawatan composite veneer sangat sesuai. Contohnya ada masalah gigi depan, dia gigi jarang ataupun chip tooth gigi depan, boleh jadi colour gigi tak sekata gigi depan. So rawatan veneer digalakkan. Composite veneer biasanya kita akan pilih warna yang hampir dengan colour gigi original, unless pesakit tu minta warna yang lagi cerah ataupun lagi putih daripada gigi asal. Biasanya ini kalau dia buat veneer penuh bahagian depan. Veneer boleh tahan lama, tak ada masalah. Cuma composite veneer ni taklah sekuat macam indirect veneer. Mungkin dalam 3 tahun, bergantung pada penjagaan dan cara kita makan. Pemakanan kita makan juga pun diambil kira. Jadi kalau orang yang pakai veneer ni, biasanya kita elakkan makan makanan yang keras menggunakan gigi depan. Adakah semua orang sesuai dengan composite veneer? Itu kita bergantung pada occlusion ataupun gigitan seseorang. That's why kena consult dulu dengan doktor gigi.